S. Logeswaran memimpin barisan pemain kedua-dua pasukan. Dengan kami mengucapkan selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak untuk perlawanan yang ke-82 Liga, iaitu perlawanan yang ke-13 dan yang pertama untuk pengendali baru mereka, Tengku Hazman Raja Hassan berdepan dengan pasukan Penang FC, iaitu perlawanan yang ke-13 mereka juga yang kini berada di tangga yang ke-11 hanya dengan 8 mata. Perlu untuk mendapatkan mata penuh bagi mencabar Kelantan The Real Warriors. Wenzel Halls yang dipertaruhkan sebagai twin striker bersama-sama dengan Cici Kepre. Cuba ditutup. Oh, apa yang hendak dilakukan oleh Syed Nasrul Haq itu. Saya jangkakan dia akan melakukan clearance terus berbanding untuk dia kawal bola ini, cuba untuk menggelecek Wenzel Halls. Bukanlah satu keputusan yang bijak dilakukan oleh Nasrul Haq. Bolakan ke depan untuk Kareka. Dia bersorangan dan peluang di sini. Kalaif tapi mungkin terkuat sedikit. Namun masih dalam penguasaan Terengganu. Hantaran, tandukkan. Bola ini melintasi hadapan Ramadan dan juga Akia. Dan kedua-duanya membiarkan saja bola itu keluar. Idea yang baik, terutamanya daripada Kalaif dan juga bantuan yang diberikan oleh Alif Zakaria. Kedudukan Akia yang diletak sebagai pemain penyerang di bahagian kawasan tengah membuatkan sedikit pergerakan pemain. Kipre, baik antaran ini dan kemudiannya tindakan bijak dan juga berani dari Syed Muhammad Nasrul Haq meluru untuk menutup ruang. OJ Poteria yang datang dari belakang sebentar tadi. Sedikit kawalan tepat tetapi kedudukan Nasrul Haq yang dah berjaya menutup ruang. Akhirnya bawah, bahaya ni. Akhirnya satu kesilapan yang akhirnya menghukum pintu gol dan juga penjaga gol. Cici Kepre tidak mahu meraihkan jaringannya. Telah dapat dilihat sejak daripada separuh masa yang pertama tadi. Syed Muhammad Nasrul Haq menghadapi kesukaran untuk membuat clearance. Dengan tendangan-tendangannya, akhirnya bola itu sampai kepada Cici Kepre untuk dia menghasilkan jaringan pendahuluan kepada Penang FC. Stefano Bruno naik ke atas bersama-sama dengan Frade Obilo dalam kawasan penalti ketika ini. Dan satu rembatan susulan yang dilakukan oleh Izzat Fikri. Ya, sebenarnya peluang. Ya, betul. Ya. Jika Izzat lebih kedudukan stabil daripada imbangan badan, dia ada peluang untuk menjadikan gol. Akram untuk Akhir Rashid. Lepas Azam Azmi Murad. Akhir Rashid, hantaran semula. Peluang di sini untuk pasukan Terengganu FC. Tapi sayangnya Syahmi Zamri tak dapat kawal bola itu selepas dia dapat mengatasi pemain pertahanan Penang FC. Ya, cukup baik pada antara pendek 1-2. Azam, Akia, Azam, Syami di bahagian tengah. Agak lewat. Alif dapat diatasi. Wenzel Hall dapat ditampan. Dan Kipre sekali lagi untuk gol yang kedua. Dia pulang ke Gong Badak. Dia pulang ke Terengganu. Adalah untuk mendapatkan jaringan. Tetapi jaringan itu milik Penang FC. Tindakan dan juga reaksi pantas yang ditunjukkan oleh Cici Kepre yang paling awal sekali untuk mendapatkan satu loose ball. Jadi
di hadapan pintu gol pasukan Terengganu FC. Ya Ji, pada masa sama dia perlu berterima kasih dengan Wenzel Hall kerana pergerakan ini satu lawan satu attack, kemudian dia melakukan khidmatan second ball untuk TJ Kipre. Cukup nampak seni sebagai pemain berpengalaman di scoring area. Sikit jauh untuk dikejar oleh Azam Azmi Murad. Wenzel Hall. Namun begitu tak dapat diteruskan kerana whistle penamat sudah pun ditiupkan oleh pengadil. Slogi Suaran 2-0. Kedua-duanya hasil daripada jaringan pemain ini. Bekas pemain Terengganu FC. Karena malam yang agak mendukacitakan kepada Said Muhammad Nasul Haq Said Bidin. Terengganu FC 0, Penang FC 2.